I kerja sini memang work balance memang best. So kalau you all macam ramai yang tanya saja I nak kerja dekat Australia apa semua. First, kalau you nak kerja ke Australia, you kena tahu, for my advice, you kena datang sini, you kena bercuti dulu. Jangan terus bawa pakaian you datang sini. Dan lagi satu, kalau you yang baru duduk ke Australia, jangan terus pergi ke tempat yang terlalu very very countryside. Sebab end of the day, you will miss their community. Especially people can talk in our language very well. You faham tak? Maksudnya bila you jumpa orang dengan community kita dapat bercakap bahasa Melayu ni, dia terasa macam seronok tau. Sebab kita ada orang yang kita boleh bercakap dengan community. Dia lain tau. Memang kita duduk dekat mana-mana negara, even you kat mana, London ke, dekat US ke apa ke. Bila kita jumpa dengan community kita cakap bahasa Melayu, kita lebih rasa macam we feel like home. We feel like home, to be honest. Jujur cakap, jujur. Sebab tu lah bila orang kata, I tak nak dah duduk kat Malaysia ke apa ke. Yes, I faham ramai orang tak nak duduk kat Malaysia. Pertama dari segi kewangan, ekonomi sekarang susah nak cari duit. Tapi dekat sini, kalau find my good advice, kalau you datang sini, pertama you kena bercuti dahulu. Datang bercuti dulu, tengok rasa environment. Kadang-kadang apa yang you dengar, tak semuanya indah apa yang you nampak. Datang, bercuti dan hayati sendiri. Jangan cepat terus berenang sampai ke tempat yang anda tujui. Jangan. Kadang-kadang bila patah balik tu you rasa macam menyesal. So, pergi dulu, survey. Kalau you rasa okay, you rasa best, then stay. If you rasa, I dah tak boleh lah, I tak boleh lah inilah apa. Sometimes dia bukan sebabkan cultural. Dia bukan disebabkan ni. Mungkin disebabkan environment. Mungkin vibe tu tak sampai. Mungkin the energy. Sebab kalau you orang energy yang suka memang jenis, memang Kak Nam, janganlah duduk sini. Sebab sini bukan jenis apa tu, tempat yang Kak Nam. Sini lifestyle diorang memang sendiri-sendiri. Walaupun diorang selalu kata, hey, how are you? That is a cultural. Cultural people always saying like that. And when people say like that, it doesn't mean they always care about you. It's just a cultural. You faham tak soal? So kalau you duduk sini, you kena tahu you datang sini is a very big deal. Thank you for the gift. Thank you for the flower. Yeah. So ingat tu, kena faham. Jangan bila orang ingat, hey, how are you? You rasa macam orang tu dah ambil berat pasal you. Tak. It doesn't mean. Faham? So kalau datang sini, datang, rasa, cuba. Bagi tempoh dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Then you try the feeling, try the vibe. Tu je lah, my advice. Tapi kalau cari duit betul-betul, cari duit memang. Kalau kat sini satu je. Bila duduk kat sini, jangan belanja macam orang kaya. Sini barang-barang macam barang-barang high-end, barang-barang macam yang jenama-jenama memang murah. Tapi jangan selalu belanja, jangan ikut orang, jangan ikut trend. Kalau ikut trend, memanglah habis tip. Jujur cakap, tak guna kalau kau duduk luar negara, kau ikut trend, kau orang beli iPhone 8, 9, 10, 12 ni, ikut trend sampai bila pun tak akan cukup. Pakai telefon tu, aku telefon pun sampai nak pecah dah ni. Nampak ni. Tipu saja sampai nak pecah. Ni. Telefon ni sampai nak pecah, nampak tu. Kalau kau tengok ni kan. Nampak ni. Dah pecah-pecah aku punya screen ni. Dah pecah-pecah dah screen ni. Tapi tetap pakai. Sebab apa? Sebab kita pakai selagi boleh. Pakai selagi. Kalau ikutkan sajak boleh je pergi dekat Optus, pergi ke Venofone ke apa ke kan, ambil plan ke, bayar bukan mahal pun. Tapi untuk apa? Untuk apa?